أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Barakallahu fiki ya kak. Kakak wa jazakillahu khair. Kakak baca lancar tapi longgar. Longgar kat mana tu? Longgar kat contohnya hatta yasma'a kalam Allah. Dia tak bunyi kejap kan? Hatta yasma'a kalam Allah thumma abligh. Allah tiga situ. Thumma ablighu ma'manah. Jadi bunyi huruf tu clear. Kan? Yang tu nak kena beri kejap balik. Nanti saya bincang dengan musyidat lain macam mana nak buat. Okey. Jazakillahu khair. Sayanglah kakak baca lancar. Makhraj dah tahu. Tapi dia bunyi lembek tu ke? Bunyi lembek adik-beradik dia. Lembek, longgar, loose kan bunyi kan. Dia tak mau bunyi loose tu kan. Contoh ayat yang kelima tu kan. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ kan, al-ashhurul hurum. Tapi tadi bunyi ashhurul. Dia tak mau nak dia tak mau nak kemah. Kena bagi kemah tu. Nah. Ya baik, insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. Jazakillahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dekat Allah tu kakak terbanjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu bunyi minash. No. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل tu mesti panjangkan. Wabilun fatal. Panjang dekat lam, bukan dekat ta. فإن لم يصبها وابل فطل. Boleh? Semula. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ulang balik kak. والله بما
تعملون بصير. Okey, Kak ingatkan huruf lam kita guna bahagian hujung lidah sahaja. Bila guna hujung lidah, kita angkat hujung lidah tu, yang bahagian tepi-tepi lidah tu dia tak kacau tau. Dia tak melekat tau dekat kita punya kawasan gigi geraham kan. Kenapa berlaku lam tu kadang-kadang tertutup kan? Antaranya yang pertama tak buka rahang. Yang kedua kadang-kadang kita tak menganjakkan kawasan tepi lidah, yang mana dia tak sepatutnya semua tepi lidah tu kena pada gigi. Kita hanya fokus pada kawasan lidah hadapan sahaja, yang mana dia meletakkan di belakang 4 batang gigi atas tu kan. Wallah, nampak jelas kan? Wallah, itu kakak tutup dan merapatkan bahagian tepi. Wallah, walaupun buka rahang, wallah, dia akan bunyi macam tu juga. Dia lam kena lapang. Wallah. Sekali lagi kak. Wallahu bima ta'maluna basir. Masya Allah. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Hamzah tu terkapit kan. Bunyi terkapit tu maknanya dia bunyi ke hidung kan. Wa a'nab, hamzah kena clear. Wa a'nab. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Pasal apa cikgu tu? Dia macam kau tu tengah kait buah apa hak payah nak kait sangat. Buah cempedak. Yang buah hak melekat kat batang pokok tu buah apa? Kan? Hak tu senang cantai ni. Buah kita duk kait kan, dia tak mau nak, dia tak mau nak masuk lah. Kan? Sama macam ain tu. Masuk. Dia kena wa a'nab. Ain tu akak kena betul-betul rasa ain tu. Akak punya injak suara tu dia tonyong akak punya dinding kerongkong tu. Wa a'nab. Wa a'nab. Lepas tu jangan duk senyum gini tu. Jangan kan. Jangan. Hamzah fathah wa a'nab. Wa a'nab. Afiyat ulsun. Bagus. Masya Allah, tabarakallah.